Terima kasih siapa awak yang baru join live tadi yang kita ada buat interview temu ramah dengan orang Iran. Okey. Jadinya lepas tu khabar pula terbaca ada sebuah berita yang memang lagi mendebar, iaitu siapa awak tengok ni. Maksudnya Pentagon preparing for weeks of ground operation in Iran. Okey, maksudnya Pentagon duk Amerika tengah nak buat persiapan untuk perang darat, ground operation di Iran. Okey, tadi saing kita orang Iran sendiri dia royak. Di dekat Iran, gunung dia memang tinggi-tinggi belaka. Okey, setinggi 4,000, 5,000 meter. Okey, kita tengok di Malaysia, gunung Kinabalu kita 4,000 meter. Dia ada dalam 40 biji di Iran. Kita bayangkan berapa besar. Kalau geographic size Irannya, dia sebesar 1.04 juta. So, kiranya sama dengan kalau kita tengok map negara Iraq, 4 kali besar saiz dia tu. So, jadinya Amerika ni tak faham lah lagu mana dia fikir. Dia ingat senang nak pergi serang di negara yang sebesar ni. Dah lah dulu di Afghanistan, dah kiranya koyak lah di Afghanistan. Hak ni lebih pada daripada Afghanistan, negara Iran. Okey, tak apa. Kalau dia betul-betul nak serang, hamba ada dengar daripada media negara China. Kalau apakah pilihan kalau Amerika, kalau Trump bertekad nak serang, apakah strategi? Okey, ini hamba nak share lah. Baca daripada berita belah China. Okey, dia kata kalau Trump hari ni dia nak serang, dia akan pilih beberapa pilihan. Dalam 5-6 pilihan. Okey, nombor 1, tengok dekat map atas ni, dia akan serang Pulau Kak. Okey, Pulau Kak adalah pulau yang strategi yang terpenting, iaitu di mana 90% minyak ekspor daripada sini. Okey, dalam dia punya kuantiti dalam sehari sebanyak 30 million barrel. Okey, 30 million tom dia sehari. Tengok berapa banyak besarnya. Okey, kalau hak ni tak jadi, dia akan serang so lagi ni, iaitu Pulau Lak ataupun dipanggilnya Pulau Larak. Okey, apa nak serang Pulau Larak? Sebab ini lokasinya duduk bawah strategi, dia adalah pusat di mananya ada banyak radar. Tempat ni radar banyak dan dia punya bot-bot banyak dekat tupu dekat sini. Okey, kalau tak jadi hak ni, dia akan naik sikit. So lagi pulau. Pulau iaitu pintu nak masuk pintu selat. Okey, ini namanya Pulau Abu Musa. Okey, ini pun kalau ni dua ni plan A, B tak jadi, plan C. Serang pulau ni dulu. Dia akan target kepada pulau lah, sebab ini laluan Selat Hormuz ni memang target dia. Kalau hak ni plan 3 tak jadi, plan keempat dia akan sekat hak kapal minyak Iran masuk di Selat Hormuz bahagian ni. Okey, tak jadi lagi plan ni, dia akan pilih yang membawa yang memang berat sekali, iaitu direct masuk kepada Iran, iaitu yang macam tadi royak Pentagon dia akan hantar masuk direct masuk ke dalam negara Iran melalui tentera dia yang bawa payung terjun tu. Okey, itu brigade yang ke-83. Itu yang dengan kita cerita ada 3,000 askar tentera udara. Okey, memang dia punya kekuatan Amerika memang tentera udara. Okey, dia akan masuk banjaran yang banyak-banyak tu, dia akan masuk dan siap. Dia ada tahu ada tempat-tempat yang ada loji nuklear, dan ini memang amat risiko. Tadi saing kita Iran royak, tempat ni memang tempat maut lah. Ibaratnya kereta api maut, ini gunung maut. Okey, jadinya kalau hak ni tak jadi, last dia akan buat serangan udara berskala besar. Okey, jadinya kita tak tahu lagi kabarnya minggu ni dengan lagi cerita yang Pentagon. Okey, nantilah seawal kita dengar apakah perkembangan yang current dalam minggu yang akan datang ni. Minggu ni dah masuk sebulan dah. Masuk sebulan, minggu yang pertama. Okey, jadi apa-apa stay tune seawal. Yang belum lagi follow, minta follow dan tekan button share aja. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.